Ops BOS. Rakan-rakan niaga sekalian, our last and final Ops is Ops BOS ataupun Business Opportunity Seminar yang akan kita buat pada minggu seterusnya, iaitu minggu keempat. Dari Ops yang kita lakukan mulai 3 minggu yang lepas, iaitu Ops Online, Ops Rencit dan Ops Expose, sudah tentu kita dah dapat ahli-ahli baru yang sudah join tim kita dan juga prospek-prospek baru yang berminat dengan bisnes lift yang kita ni kan. So, objektif untuk Ops BOS ialah untuk mengumpulkan semua rakan-rakan niaga dan prospek-prospek kita sebulan sekali untuk memberi motivasi dan membantu closing sales. Untuk buat Ops BOS yang berjaya, kita mesti membuat perancangan yang teliti dan awal. Step pertama, kita mesti mengumpulkan ahli-ahli dan rakan-rakan niaga kita sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh BOS yang ditentukan. Kita mesti buat training yang mencukupi supaya semua team members kita tahu dan terlatih dengan tanggungjawab masing-masing. Kita juga perlu membentuk AJK untuk BOS kita yang terdiri daripada MC atau pengacara majlis, 2 orang speaker iaitu seorang yang akan buat presentation tentang company dan seorang lagi tentang power closing. Lebih kurang 6 hingga 8 orang testimoni yang akan berkongsi pengalaman mereka tentang produk-produk lift yang dan juga pendapatan mereka dari lift yang. Beberapa orang business consultants yang akan membantu untuk buat closing sales. Seorang yang menjaga alat-alat audiovisual, seorang timekeeper, seorang juru gambar, dan seramai yang mungkin cheerleaders atau ketua sorak yang akan membantu mencipta suasana yang hangat. Pada hari BOS pula, bawa semua alat-alat promosi yang mencukupi seperti flyers, banners dan sebagainya. Sediakan juga produk-produk yang mencukupi untuk dicuba oleh prospek-prospek dan juga untuk dijual. Jangan lupa sediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk BOS seperti projektor, sound system, laptop, presentation slides, promotion videos, cawan-cawan kertas dan sudu-sudu plastik yang kecil untuk buat sampling, senarai harga, borang keahlian, buku testimoni dan sebagainya. Pastikan bahawa anda hanya bawa prospek yang berkualiti sahaja untuk BOS ini. Quality is more important than quantity. Kadar kejayaan anda bergantung kepada jenis prospek yang anda bawa. Sebagai guideline, setiap orang hanya perlu bawa 2 orang prospek yang berkualiti sahaja. Pastikan kita menepati masa. Ini adalah budaya yang paling penting dalam bisnes. Kalau kita lewat, sudah tentu orang-orang yang datang awal akan rasa bosan dan ini sudah pasti akan menjejaskan perancangan BOS. Lebih-lebih lagi, kalau kita tak ada budaya menepati masa, semua aktiviti-aktiviti kita pada masa akan datang sudah tentu akan terganggu kerana semua orang akan datang lebih lewat lagi. Ingat, kalau kita tak suka menunggu, jangan biar orang lain menunggu. Okey, sekarang kita cerita pula tentang satu panduan agenda untuk buat BOS yang berjaya. Sama juga macam kita pergi tengok wayang di panggung wayang, adakah kita akan tertidur kalau movie itu terlalu panjang? Sudah pasti kan?
That's why kita kena pastikan BOS kita jangan terlalu panjang. Kita kena pastikan kita habiskan bahagian presentation kita tu dalam masa 1,5 jam saja. Sebagai contoh, kita mulakan dengan ice breaking oleh pengacara majlis untuk 5 minit. Dalam masa ini, pengacara majlis mestilah menghangatkan suasana majlis. Other team members and cheerleaders mestilah join bersama untuk memberi tepukan dan sorakan supaya majlis BOS kita nampak meriah. Ini ialah untuk meningkatkan aura dan semangat para hadirin dalam majlis kita. Ingat, prospek-prospek kita hanya akan menjadi excited kalau kita dan team members kita sangat excited. Selepas itu, speaker yang akan present tentang company akan buat presentation yang ringkas tentang company untuk 15 minit saja. Kalau anda gunakan slide PowerPoint, pastikan slide anda terdiri daripada lebih banyak gambar-gambar dari perkataan. Sebagai guideline, setiap page 1 atau 2 gambar dengan beberapa perkataan saja. Next agenda is the highlight untuk BOS kita, iaitu sesi perkongsian testimoni. Kita mesti menjemput sekaligus 6 hingga 8 orang rakan-rakan niaga kita untuk naik ke pentas untuk berkongsi pengalaman mereka berkenaan dengan produk-produk Liv Young dan pendapatan mereka dari bisnes ini. Okey, nak tahu tak cara yang paling efektif untuk buat perkongsian ini? Kalau nak, ambil perhatian ya. First of all, semua testimoni-testimoni ini akan naik ke pentas sekaligus dan buat satu barisan menghadap kepada audiens. Dan pengacara majlis akan mengaturkan mereka supaya ambil giliran untuk bercakap, seorang demi seorang. Mereka hanya perlu cerita tentang 5 perkara sahaja, iaitu 1. Mulakan dengan pengenalan nama mereka. 2. Pekerjaan mereka. 3. Pengalaman mereka dengan produk Liv Young. 4. Pendapatan bulan pertama dalam Liv Young. Dan 5. Jumlah pendapatan dari Liv Young sehingga sekarang. This is the simple guideline. Untuk memudahkan setiap orang, anda hanya perlu mengikut guideline ini. Ini adalah supaya setiap orang testimoni tak cakap terlalu panjang dan boleh habiskan perkongsian mereka dalam masa 3 hingga 5 minit saja. Orang yang dah habis berkongsi akan terus berdiri di atas pentas bersama orang-orang lain sehinggalah semua orang habis berkongsi. Selepas itu, barulah MC menjemput mereka untuk turun dari pentas. This section is very important because kita nak bagi setiap orang audience kita nampak bahawa memang ramai orang yang memberi keyakinan kepada bisnes dan produk-produk kita ni. Dan secara tak langsung, orang baru yang duduk di bawah juga dapat relate dan dapat inspirasi daripada perkongsian testimoni-testimoni kita ni. The finale untuk presentasi BOS kita ialah power closing. Ini harus dibuat oleh seorang leader yang berpengalaman untuk buat call to action, iaitu menggalakkan dan memberi semangat untuk para hadirin untuk ambil tindakan ke arah kejayaan mereka, iaitu dengan menyertai
keluarga Live Young kita ni. Untuk power closing, kita hadkan masa dalam 20 minit sahaja. Selepas power closing, tibalah masanya untuk buat table talk dan closing. Ini adalah masa untuk kita menerangkan secara one to one kepada prospek kita dan buat closing. Kita juga boleh dapatkan bantuan daripada leader-leader kita untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada prospek-prospek kita. Untuk prospek-prospek yang dah bersedia, anda boleh terus buat closing dengan membantu mereka mengisi borang keahlian mereka dan memilih package yang mereka suka. Sometimes, less is more. Dan mungkin ada orang yang akan confuse dan takut kalau kita cerita dengan terlalu detail sangat. Jadi, kita tak perlu buat penerangan untuk semua minor details. Semua tu boleh dibuat selepas prospek itu join bisnes kita. Sebelum itu, ingat tak apa yang perlu dibuat selepas setiap ops? That's right, kita kena buat huha untuk duplikasikan kerja kita dan menarik minat yang lebih. Inilah saja untuk Ops BOS. Kalau follow saja step by step, memang senang dibuat dan you can be sure the result is amazing. That's all for all the 4 Ops ecosystem yang sudah pasti akan membolehkan anda mencapai impian anda dengan buat bisnes Live Young dengan cara bisnes dan bukannya self-employed. Oleh itu, anda boleh pasti bahawa money making machine anda boleh berfungsi untuk menjana pendapatan pasif untuk anda. Rakan-rakan niaga sekalian, nampak tak? Dalam Live Young ni, memang segala-galanya sudah tersedia. Kita cuma perlu buat sahaja ikut sistem yang sudah disediakan untuk mencapai impian kita. All the best for your wow success with Live Young.